Apa yang akan berlaku di PRN Sabah ke-17? Adakah Sabah akan menyaksikan kejutan politik terbesar dekade ini? Atau negeri ini akan kekal dalam tangan gabungan sedia ada? Soalannya, siapakah sebenarnya yang memegang denyut nadi pengundi Sabah? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PRN 17 Sabah semakin menghampiri dan lapangan politik kini semakin panas. Media melaporkan perpecahan, gabungan baru, calon bebas yang begitu ramai, serta gelombang pengundi muda yang mungkin menjadi penentu segalanya. Realitinya, PRN kali ini bukan sekadar pertembungan parti. Ia adalah ujian untuk melihat sejauh mana suara Sabah benar-benar berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika dilihat dari perkembangan semasa, beberapa penganalisis menjangka tiada parti tunggal yang mampu mencapai majoriti mudah. Dengan pertarungan banyak penjuru, lebih 70 calon bebas, dan perubahan strategi parti-parti besar, Sabah berada dalam pentas politik paling kompleks dalam sejarahnya. Ada yang melihat JRS masih kukuh dari segi struktur, namun perpecahan dalaman dan kemunculan PN serta BN dengan calon-calon baharu menjadikan saingan semakin sengit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, warisan pula terus memainkan isu autonomi negeri yang dalam beberapa kawasan mungkin menjadi sentimen dominan. PN pula kelihatan agresif dengan kempen yang menembusi kawasan campuran dan bandar. Dalam masa yang sama, undi golongan muda menjadi faktor penentu. Dan kali ini, undi mereka bukan lagi boleh dianggap kecil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang pasti, PRN 17 Sabah bukan pertandingan mudah, bukan juga sekadar pertembungan personality, ya medan pertempuran naratif, pembangunan, kestabilan, autonomi, dan masa depan Sabah. Dengan keadaan politik yang cair serta perubahan kesetiaan pengundi, keputusan kali ini dijangka penuh kejutan. Dan persoalan paling besar, siapakah yang akhirnya akan membentuk kerajaan Sabah? Jawabannya, hanya rakyat Sabah yang akan tentukan. Jadi, bagaimana pula pendapat Anda? Adakah Sabah bakal melihat kerajaan campuran baru? Atau rakyat memilih untuk mengekalkan haluan lama? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.